Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita tamat memetik bunga melati, harum baunya. Jika kita salah, langkah dan cara, ampun dan maaf, saya minta ampun. Pada hari ini, saya akan mempersembahkan satu tajuk yang sangat penting, iaitu tangisan di balik dinding kelas, yang memfokuskan kepada isu penderaan fizikal dalam kalangan murid di sekolah. Untuk maklumat semua, nama saya ialah Syafiqul Abdul Samad dari Unit Kuasa 1. Persembahan ini adalah bagi khusus PMFP 3262, iaitu Kreativiti dan Estetika dalam Pendidikan Bahasa Melayu di bawah bimbingan Tuan Mazilah Putri Ibrahim. Seterusnya, persembahan saya merangkumi beberapa bahagian utama, iaitu pertama, artikel, yang kedua, rancangan pengajaran harian, yang ketiga, bahan pengajaran ataupun BPM, yang keempat, perancangan, yang kelima, seksi, yang keenam, langkah pertama, yang ketujuh, langkah kedua, yang ke-8, pengayaan dan pemilihan, yang ke-9, penutup, dan yang terakhir ialah penganjuran. Ini merupakan bahagian-bahagian saya akan uraikan secara tuntas. Baiklah, yang pertama kita akan lihat dulu dari segi akhbar penderaan fizikal. Baiklah, yang pertama kita akan lihat dulu dari segi, sebelum kita menerusi yang lebih lanjut, kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan penderaan fizikal. Penderaan fizikal adalah satu bentuk pelakuan ganas yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan kecederaan atau kesakitan pada tubuh badan seorang. Ia melibatkan penggunaan kekuatan fizikal seperti memukul, menapar, menendang, mencubit dengan kuat atau menggunakan objek untuk mencederakan mangsa. Perbuatan ini sering berlaku dalam situasi di mana pelaku mempunyai kuasa atau autoriti terhadap mangsa, contohnya ibu bapa, penjaga dan individu di persekitaran sekolah. Penderaan ini bukan sahaja memberi kesan kepada tubuh badan, malah turut menjejaskan emosi psikologi mangsa. Mangsa mungkin mengalami kecederaan seperti lebam, luka atau di samping berasa takut, tertekan dan hilang keyakinan diri dalam jangka masa yang panjang. Menyebabkan keadaan ini boleh menjejaskan perkembangan diri serta prestasi muridnya di sekolah. Berikut merupakan antara akhbar penderaan fizikal yang saya dapati melalui laman sosial. Antaranya ialah jenayah seksual terhadap kanak-kanak, dera budak sampai mati, masalah kesihatan remaja kanak-kanak naik berganda-ganda, kes dera naik dan bayi disaki mangsa dera ditepi. Ini merupakan akhbar yang menyebabkan penderaan fizikal. Seterusnya kita akan lihat pada bahagian rancangan pengajaran harian ataupun RTH. Tujuan RTH ini adalah untuk mengintegrasi elemen kreativiti dan estetika yang melibatkan penghasilan tahun, aktiviti berkumpulan dan pembelajaran berasaskan pengalaman. Berikut merupakan rancangan pengajaran yang lengkap yang dibina berdasarkan tema atau tema kemanusiaan dan tajuk ialah tangisan di balik dinding kelas. Anda boleh imbas scan QR tersebut untuk melihat RTH secara lengkap. Seterusnya, kita akan beralih pula ke bahagian bahan pengajaran ataupun bahan bantu pengajar yang digunakan sepanjang aktiviti tangisan di balik dinding kelas itu. Mari kita saksikan. Antara bahan pengajaran ataupun bahan bantu pengajar yang digunakan ialah video tangisan di balik dinding kelas. Yang kedua, ada papan celup apa tu. Yang ketiga, ada poster telapak tangan. Yang keempat, replika galeri. Yang kelima, ada quizzes. Dan yang terakhir, papan refleksi. Semua bahan ini bertujuan menjadikan diri lebih kreatif dan interaktif kepada murid-murid. Untuk bahan bantu pengajar yang pertama iaitu video tangisan di balik dinding kelas. Video ini digunakan sebagai set ilustrasi untuk menarik perhatian murid.
Melalui video ini, murid dapat melihat situasi sebenar penderaan fizikal itu berlaku di dalam kelas maupun sekolah. Ia juga menimbulkan empati dan empati terhadap murid-murid dan juga membantu murid untuk memahami tajuk dengan lebih mendalam. Ia juga untuk menjelaskan objektif pelajaran dan kriteria penilaian kepada murid-murid. Untuk bahan bantu mengajar yang pertama iaitu video tangisan di balik dinding kelas. Video ini digunakan sebagai set diskusi untuk menarik perhatian murid. Melalui video ini, murid dapat melihat situasi sebenar penderaan fizikal itu berlaku di dalam kelas maupun sekolah. Ia juga menimbulkan empati dan empati terhadap murid-murid dan juga membantu murid untuk memahami tajuk dengan lebih mendalam. Ia juga untuk menjelaskan objektif pelajaran dan kriteria penilaian kepada murid-murid. Untuk bahan bantu mengajar yang pertama iaitu video tangisan di balik dinding kelas. Video ini digunakan sebagai set diskusi untuk menarik perhatian murid. Melalui video ini, murid dapat melihat situasi sebenar penderaan fizikal itu berlaku di dalam kelas maupun sekolah. Ia juga menimbulkan empati dan empati terhadap murid-murid dan juga membantu murid untuk memahami tajuk dengan lebih benar. Seterusnya, bahan pengajaran yang digunakan ialah papan suluk apa tu. Papan ini digunakan dalam langkah pertama untuk murid memilih bahan rancangan untuk membina serangkap pantun. Ia merupakan sebuah cara didik libur untuk menarik perhatian murid untuk memilih nombor 1 hingga 8. Papan ini dihasilkan menggunakan elemen dan warna yang menarik untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Okey, baiklah. Bahan pengajaran yang ketiga ialah poster telapak tangan. Poster ini dinamakan sebagai poster telapak tangan tangisan di balik dinding kelas sebagai bahan rancangan. Visual telapak tangan melambangkan cara berhati dan keberanian untuk menolak penderaan fizikal yang berlaku di dalam kelas. Poster ini digunakan untuk murid menghasilkan sebuah pantun menggunakan bahan rancangan daripada papan suluk itu menggunakan bahasa yang indah. Bahan pengajaran yang keempat ialah replika galeri. Replika galeri ini dihasilkan untuk melaksanakan aktiviti galeri tangisan di balik dinding kelas. Selepas menghasilkan pantun pada poster, murid akan menampal poster tersebut pada replika ini. Murid-murid akan mempersembahkan pantun yang mereka hasilkan di hadapan rakan-rakan lain secara berkumpulan. Tujuan galeri ini didasarkan untuk membanteras kegiatan penderaan fizikal yang berlaku dalam bilik darjah. Okey, selanjutnya bahan pengajaran yang digunakan ialah bahan digital iaitu aplikasi Quizizz. Aplikasi Quizizz ini digunakan untuk memberikan peneguhan kepada murid pada akhir ataupun sesi akhir pembelajaran. Terdapat 5 soalan beserta pilihan jawapan untuk murid melakukan dalam kelas. Terdapat juga borang PPT ataupun pentaksir bilik darjah untuk menilai tahap aplikasi murid sewaktu guru mengajar di dalam kelas. Okey, yang terakhir ialah bahan pengajaran papan refleksi. Papan refleksi ini dikenali sebagai punching note iaitu satu kaedah refleksi akhir pengajaran yang digunakan untuk mendapatkan maklum baras murid secara santai, visual dan interaktif. Ia juga menilai kefahaman murid terhadap tajuk pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada bahagian perancangan dalam aplikasi ataupun dengan pengertian harian. Mari kita lihat. Seterusnya, bahagian utama dalam perancangan ialah tema, tajuk dan tahun. Tema persembahan saya ialah kemanusiaan yang bertajuk Galeri Tangisan di Balik Dinding Kelas yang mengikuti tahun 6. Kita akan lihat pula komponen penting dalam pembelajaran. Yang pertama, standard kandungan iaitu 4.3 menghasilkan bahan sastra dengan menyerap keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif. Bagi standard pembelajaran pula 4.3.1 iaitu menghasilkan puisi dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan rancangan
dan mempersembahkan secara kreatif. SKSP inilah akan menjadi panduan untuk saya melaksanakan pembelajaran ataupun pengajaran yang bertemakan tangisan di balik dinding kelas. Untuk bahagian objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid dapat pertama menghasilkan sekurang-kurangnya satu langkah pantun berdasarkan bahan rasangan melalui aktiviti papan sulung apa itu secara berkumpulan dengan betul dan tepat. Yang kedua, mempersembahkan sekurang-kurangnya satu rangkap pantun melalui aktiviti galeri tangisan di balik kelas secara berkumpulan dengan intonasi yang betul dan tepat. Untuk bahagian kriteria kejayaan, murid dapat pertama membina serangkap pantun pada poster telapak tangan tangisan di balik kelas berdasarkan bahan rasangan melalui aktiviti papan sulung apa itu secara berkumpulan dengan betul tepat. Yang kedua, baca serangkap pantun melalui sekeping poster sempena dari pantun tangisan di balik dinding secara berkumpulan dengan intonasi yang betul dan tepat. Teknik dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ialah yang pertama, sumbangsaran, iaitu murid dapat memberikan idea secara keseluruhan. Yang kedua, kooperatif, iaitu murid dapat bekerjasama dalam kumpulan. Yang ketiga, soal jawab, murid mengadakan sesi soal jawab bersama cikgu. Yang keempat, perbincangan, murid dapat berbincang dalam kumpulan. Yang kelima, persembahan, dapat melaksanakan persembahan mendeklarasikan pantun. Yang terakhir, elemen didik ibu, iaitu menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar yang kreatif untuk menarik perhatian murid. Kenapa semua jadi kat aku? Kenapa aku je yang kena? Berikut iaitu video tangisan. Dia memaparkan situasi penderaan fizikal yang berlaku dalam kelas. Berikut tangisan. Dia memaparkan situasi penderaan fizikal yang berlaku dalam kelas. Tapi mesti kau ada duit tak? Tangisan ni Betul. Lah, sumpah lagi. Pergi saya balik. penderaan fizikal yang Gila lah aku bagi balik. Bagi balik. tangisan dia memaparkan situasi penderaan Oh, sumpah tak ada. Ni ya. memberikan situasi Janganlah. Saya tahu lagi. Tolong lah. memaparkan situasi Janganlah pergi aku balik. Lah balik. Aku nampak dah. Janganlah. Bagilah balik. Bagilah balik. Kau ni apa? Aku tak sini. Sumpah tak ada. Tak ada. Kena kau deh. Boleh beli kuat. video yang digunakan dalam set redaksi. Untuk bahagian set redaksi, video ini digunakan sebagai set redaksi untuk menunjukkan situasi penderaan yang berlaku di dalam kelas. Kemudian, video ini menjadi bahan rasangan awal untuk memperkenalkan tajuk pembelajaran kepada murid. Sesi soal jawab dilaksanakan seperti apakah ataupun contoh penderaan fizikal yang berlaku di mana kejadian tersebut berlaku di dalam kelas. Baiklah, kita akan beralih kepada perancangan untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, terdapat dua aktiviti yang akan dilaksanakan, iaitu pertama, papan sulung apa itu, yang kedua ialah poster pantun. Berikut merupakan bahan rasangan yang menjadikan
murid untuk membina pantun menggunakan bahan rasangan ini. Terdapat 4 bahan rasangan yang meliputi penderaan yang berlaku dalam kelas. Ia memfokuskan pada penderaan yang berlaku pada anggota badan, iaitu lengan, pipi, kaki dan kepala. Berikut merupakan penerangan untuk aktiviti langkah yang pertama. Murid-murid akan diperkenalkan dengan aktiviti papan sulung yang mempunyai bahan rasangan. Setiap kumpulan perlu memilih nombor pada papan tersebut untuk mendapatkan bahan rasangan dan seterusnya menghasilkan serangkap pantun yang bertemakan lapisan di balik dinding kelas. Murid perlu membina serangkap pantun pada poster di lapangan yang disediakan oleh guru. Okey, baiklah. Hai, Assalamualaikum. Kita akan teruskan kepada aktiviti papan sulung apa tu? Okey, mula cikgu akan berikan sebuah lampu sulung. Okey, ambil lampu sulung ni, awak kena pilih nombor yang berada di dalam papan tersebut. Okey, pilih. Okey, dapat nombor 2. Okey, pergi ke cawan nombor 2. Awak akan dapat satu bahan ransangan. Selepas dapat bahan ransangan, kamu perlu baca dan teliti apa yang disampaikan. Kemudian murid perlu membina pantun pada poster tapak tangan yang disediakan. Selanjutnya, kita akan bergerak kepada perancangan untuk langkah yang kedua. Dalam langkah yang kedua, aktiviti yang akan dilaksanakan ialah aktiviti galeri pantun tangisan di balik dinding kelas. Murid-murid akan diberikan beberapa bahan untuk membina sebuah replika galeri yang menarik. Bagi langkah kedua, murid-murid akan diberikan bahan-bahan seperti spans, satelit untuk menghasilkan sebuah replika galeri. Kemudian, murid perlu menampalkan poster pantun yang dibina pada replika tersebut. Setiap kumpulan perlu mempersembahkan pantun tersebut di hadapan rakan-rakan kelas menggunakan intonasi dan sebutan yang betul. Okey, baiklah. Kita akan bergerak ke aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti galeri tangisan di balik dinding kelas. Okey, selepas murid-murid menghasilkan pantun pada poster tersebut, cikgu ingin awak semua menghasilkan sebuah galeri yang berbentuk shield. Cikgu akan sediakan bahan-bahan seperti DVD, ada double text dan juga ada span. Jadi mula, cikgu nak awak ambil poster ni, lekat pada side TV yang disediakan. Cikgu lekat dulu. Lekat dia sampai dia tegak. Pastikan dekat betul-betul dan gantung. Okey, selepas dah dekat pada TV tersebut, anda perlu cocok pada span yang disediakan. Slow, berhati-hati. Jadilah mini replika pantun. Selepas dah hasilkan replika tersebut, anda perlu persembahkan di hadapan kelas. Contohnya, saya akan baca. Tajuk pantun: kasih mengatasi kekerasan. Jika taman memetik melati, bunga disusun di atas palu. Jangan menyakiti anggota diri, kasih dan sabar jalan sejahtera. Itu saja untuk aktiviti kedua. Terima kasih. Berarti kalau itu, kita akan beralih pula kepada bahagian pengayaan dan pemulihan. Untuk pengayaan, murid akan diberikan soalan daripada menggunakan aplikasi Quizzes. Untuk pemulihan pula, murid akan diberikan soalan kerja yang mengenai pendidikan dan murid perlu mengisi tempat kosong menggunakan pilihan jawapan yang diberikan. Untuk latihan pengayaan, terdapat 5 soalan objektif beserta pilihan jawapan yang disediakan di dalam aplikasi Quizzes. Bahan ini untuk mengukur tahap kefahaman
murid terhadap tajuk pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Rekod pentafsiran bilik belajar juga akan dilaksanakan menggunakan borang yang disediakan oleh guru bagi mengetahui tahap perkembangan murid terhadap pembelajaran yang disediakan. Latihan ini juga boleh diimbas melalui kod QR yang disediakan. Berikut merupakan soalan-soalan yang terdapat dalam latihan pengayaan. Berikut merupakan soalan objektif yang perlu dijawab oleh murid. Murid perlu membaca dengan teliti dan memilih pilihan jawapan yang betul. Antara contoh soalan yang diberikan dalam aplikasi Quizizz ni ialah, apakah yang dimaksudkan dengan perubahan fizikal? A. Menyakiti tubuh badan orang lain. B. Membantu rakan lain yang memerlukan. C. Memberi nasihat kepada rakan. Dan D. Bermain bersama rakan lain. Berikut merupakan antara pilihan jawapan yang perlu murid pilih dengan betul berdasarkan soalan yang diberikan. Untuk latihan pemilihan, murid yang mencapai tahap penguasaan 1 hingga 4 akan membuat lembaran kerja pemulihan untuk membantu mereka lebih memahami dengan lebih mudah pembelajaran yang dilaksanakan. Latihan ini meliputi mengisi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan berdasarkan petikan. Latihan ini juga boleh diimbas pada kod QR yang disediakan. Untuk soalan pemilihan akan diberikan dalam bentuk peranan di mana murid perlu memilih jawapan yang betul dan isi tempat kosong pada ruangan yang disediakan oleh guru. Di samping itu, kita akan beralih kepada rubrik pentafsiran bilik belajar pada lembaran kerja yang disediakan. Rubrik pemakan ini dibina untuk menilai tahap kefahaman murid terhadap tajuk pelajaran iaitu tangisan di balik kelas melalui 5 soalan objektif. Setiap soalan diperuntukkan 2 markah menjadikan jumlah keseluruhannya ialah 10 markah. Rubrik ini menggunakan tahap penguasaan iaitu T1 hingga T6 selaras dengan pentafsiran bilik belajar yang bertujuan mengukur sejauh mana murid memahami konsep penerahan fizikal dan kesannya serta nilai kemanusiaan yang perlu diamalkan. Baiklah, untuk sesi pembelajaran hari ini, kita akan beralih kepada aktiviti untuk bahagian bentuk dan refleksi. Baiklah, untuk sesi pembelajaran hari ini, kita akan beralih. Baiklah, untuk bahagian bentuk ataupun refleksi, murid akan diberikan papan refleksi untuk meminta dan membuat rumusan dan makna balas pada papan refleksi yang disediakan. Tujuannya ialah untuk mengetahui keberkesanan pengajaran dan menambah baik kualiti pengajaran. Untuk bahagian terakhir, kita akan lihat pula aktiviti penganjuran yang dilaksanakan di dalam sekolah mengenai isu penerahan fizikal. Tema untuk penganjuran ini ialah sekolah selamat tanpa sentuhan yang menyakitkan. Berikut merupakan kategori yang terdapat dalam penganjuran yang akan dilaksanakan. Yang pertama, kategori tahap 1 yang melibatkan murid tahun 1 hingga tahun 3. Yang kedua, kategori tahap 2 iaitu yang melibatkan murid tahun 4 hingga tahun 6. Kategori yang terakhir ialah melibatkan guru. Kita akan melihat pula apakah aktiviti yang terdapat pada setiap kategori yang dianjurkan. Untuk tahap pertama, aktiviti yang akan dilaksanakan adalah pertandingan berwarna. Pertandingan warna ini akan dilaksanakan kepada murid tahap 1 menggunakan lukisan bertemakan sekolahku selamat tanpa sentuhan yang menyakitkan. Berikut merupakan lukisan-lukisan yang akan diberikan kepada murid untuk mewarnakannya dengan kreatif. Untuk kategori tahap kedua ialah aktiviti yang akan dilaksanakan adalah membina poster. Pertandingan membina poster ini akan dilaksanakan kepada murid tahap 2 menggunakan poster bertemakan sekolahku selamat tanpa sentuhan yang menyakitkan. Murid perlu menghasilkan sebuah poster yang menarik menggunakan elemen, gambar dan warna yang sesuai. Untuk kategori yang terakhir ialah iaitu melibatkan guru. Aktiviti yang akan dilaksanakan adalah kempen
anti penderaan fizikal iaitu Sekolahku Selamat tanpa sentuhan pendidikan. Tujuan kempen ini adalah untuk meningkatkan kesedaran guru tentang bahayanya penderaan fizikal. Yang kedua, menggalakkan disiplin berasaskan kasih sayang. Yang terakhir, mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Peranan guru untuk mengadakan kempen ini ialah mengawal emosi dan bertindak profesional, menggunakan pendekatan disiplin yang positif. Yang terakhir ialah menjadikan contoh teladan kepada murid-murid. Secara ringkasnya, penderaan fizikal merujuk kepada sebarang bentuk perlakuan yang melibatkan penggunaan kekerasan sehingga menyebabkan kecederaan atau kesakitan kepada seorang individu, khususnya murid dalam konteks pendidikan. Amalan ini memberikan implikasi negatif terhadap perkembangan fizikal, emosi dan psikososial murid, termasuk peningkatan tahap pendidikan, trauma serta penurunan motivasi untuk belajar. Oleh itu, isu penderaan fizikal ini perlu ditangani secara sistematik melalui pendekatan pedagogi yang berasaskan disiplin positif, pengurusan emosi yang berkesan serta pematuhan kepada etika profesional keguruan bagi memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara holistik. Sebagai penutup, penderaan bukan jalan mendidik. Kasih sayang itu kunci mendidik. Sekolah selamat, impian kita, anak didik sejahtera, masa depan negara. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.